Recording in progress. Testing, testing. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sekejap dalam 2 minit. Cikgu nak tutup macam mana cikgu nak padam yang putih kat bawah ni? Tiba dia muncul dah pula. Macam mana nak padam dia Tiba-tiba ada ni. Aduh. Dekat bawah ni macam mana? Padam mana? Astagfirullah. Setting kot setting. Oh, ini. Setting. Hmm. Hmm. Recording, program, screenshot, screen. Mana? Hmm. Hmm. Oh. Ha, dapat pun padamkan dia. Ha, dapat pun padam. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat eh? Alright. Jadi hari ini kita nak sambung bab 2 eh. Kita dah masuk bab 2 iaitu algebra. Ah, Yang bab bab 1 kita dah hari itu kita dah habiskan dan juga kita dah hari itu bab 1 kita dah habiskan, kita dah buat banyak latihan kan. Banyak latihan kita buat on bab 1 tu. Jadi kita tak nanti kalau mungkin kalau ada tahun ni kalau ada masa terluang kita mungkin boleh ulang kaji lagi lah nanti. Tapi so far kita gerak ke depan sebab kita dah go through lah. Okay, so hari ni kita nak pergi kepada okay, sebelum tu baca doa dulu, baca doa. Dah habis kelas ke? Haris Haikal. Mana ada habis lagi? Awak Haris Haikal. Haris Haikal ni. Oh, ini message minggu lepas. Okay, sorry. Okay, jom kita baca doa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, alright. So kita akan buat bab 2 hari ni, bab 2. Okay, bab 2 Bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay. Bab 2 ni adalah tajuk dia adalah bab 2
Bab dua adalah pecahan dan pemfaktoran. Pecahan dan pemfaktoran dan pecahan algebra. Dan pecahan algebra. Okey, pemfaktoran dan pecahan algebra Panas pula cikgu punya bilik ni. Sekejap, cikgu nak buat sejukkan aircon. Okey. Okey, alright. So, pertama sekali kita akan pergi pada pengembangan pengembangan. Macam mana kita nak mengembangkan algebra sebutan dengan ungkapan algebra. Kembangan. So, kita akan pergi pada kembangan dulu. Okey, so kembangan. Macam bunga lah. Kembangan. Okey, so kembangan ni dia macam ni. Dia 6, 3 tambah 4W. Okey, ini adalah satu bentuk ungkapan algebra yang dalam keadaan berfaktor lah. Dia ada faktor, dia ada kurungan. Jadi bila kita kembangkan, kita nak buang dia punya kurungan dia. So macam mana? Dengan cara kita darab secara satu persatu lah Okey, so bila kita nak darab ni, 6 ni, 6 dia akan darab dengan 3. Okey. Okey, dan kemudian dia akan darab dengan 4W. Okey. Jadi apa yang jadi adalah 6 ni dia akan darab dengan 3. Okey, kemudian 6. Okey, 6 ni positif tau. 6 ni positif. Jadi tu yang cikgu tulis positif ni. Jadi positif 6 ni akan darab dengan negatif negatif pula 4W. Okey? Okey. So, bila kita kembangkan, apa yang kat luar ni 6 ni dia akan darab dengan 3, lepas tu dia akan darab dengan 4W kat situ. Jadi sekarang ni dia akan jadi 6 darab 3 adalah 18. Okey? Okey, kita tahu bahawa kalau ada darab dengan tambah, kita akan buat darab dulu, ingat tak? Jadi kat sini kita kena buat yang darab dulu lah, iaitu yang darab mana? Yang ni dengan yang ini. Okey? Jadi dua ni kita kena set. Jadi 6 darab 3, 18. Okey, positif 6 darab 4W. Okey, 6 darab 4W adalah 6 darab 24, 24 lah, 24W. Okey? Macam tu lah. Tak susah kan? Senang je. Okey? Okay, cuba kamu buat uh, 2. Okey, cuba kamu buat yang ni. Cikgu dah buat yang ni kan? Kamu buat yang ni. Apa dapat jawapan? Letak dalam chat. Kalau kamu kembangkan yang ni lah. Okey. Okey, bagus. Danish Aiman. Okey. Okey, Farouk. Okey. Cikgu nak semua orang tu cuba okey. Danish Aiman dah. Farouk dah. Amani, Hurin dengan Fatin.
Urin. Okay. Alright. So, sama juga. Dia akan 2/5. 2/5 dengan positif 2/2y. Okay. Jadi, dia akan jadi 10 tambah 4y. Okay. Yang ni, langkah kedua ni, di peringkat awal kamu boleh tulis. Kalau dah lama tak perlu tulis pun tak apa. Okey? Bila kamu dah mahir nanti tak perlu tulis lah yang langkah kedua ni. Nampak langkah kedua ni? Kalau cikgu terus pergi langkah ketiga. Maksudnya kalau cikgu jawab, sebab cikgu tak perlulah buat yang ni sebab kita dah biasa buat kan. Bila kita dah biasa buat, kita dah mahir. 2/5 10. Tambah 2/2 4y. Yang dia. Macam tu je. Okey? Hurin tak jawab Hurin? Okey. Kita cuba soalan-soalan lain. Okey, kata 6, negatif 6 negatif 6, um, 3 tolak y. Okey, macam mana nak buat ini? Ataupun 3 tolak 5y. Okey. So kalau ada negatif ni kena berhati-hatilah. Okey, jangan tersilap. Okey, so dia macam ni, negatif 6 akan darab dengan 3. Okey, negatif 6 darab 3 dan okey, dan negatif negatif 6 ni nampak negatif 6. Cikgu tulis negatif tau. Darab pula dengan negatif 5y. Okey? Ha. Jadi negatif 6 darab 3 dia akan jadi negatif 18. Okey, negatif 6 darab negatif 5 y. Negatif darab negatif jadi positif kan? Betul tak? Positif 6, positif 30y. Okey? Jadi bila ada negatif dengan positif kena berhati-hati sikit sebab jangan salah lah. Jangan salah. Negatif jadi yang ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Jadi kena kena gunakan hukum yang betul lah. Okey. Okey. Okey, cuba kamu buat yang ni. Okey, Farouk dengan Danish Aiman dah jawab. Okey, Fatin dah jawab. Bagus. Okey, bagus Hurin. Muncul pun Hurin. Yang kan pergi mana tadi? Okey. Okey. Kamu kamu boleh buat macam ni, tapi kalau kamu dah mahir, tengok je lah. Negatif 3 dan negatif 2. Jadi, positif 6 lah. Boleh buat dalam otak. Terus dia bagi jawapan 6. Negatif 3 dan negatif 5 x. Jadi, positif 15 x. Okey, mudah Okey, cikgu nak tengok. Okey, lagi. Okey, kalau macam ni, 3R, R tolak 2S. Okey. So kalau macam ni, maksudnya 3R darab R dulu. Macam biasa. Okey.
3R darab R. Lepas tu tambah dengan 3R. Positif lah. Positif 3R darab dengan negatif 2S. Jadi dia akan jadi 3R darab R dia akan jadi 3R kuasa 2 eh. 3R kuasa 2. Okey. Yang ni pula akan jadi dia akan jadi negatif tau. Positif darab negatif dia akan jadi negatif. Negatif 3 3 darab 2 negatif 6 lah. Negatif 6 RS. Okey? Okey, cuba kamu pula buat. Negatif eh. Jaga buat, jaga letak negatif eh. Negatif 5Y. Darab dengan 2Y tolak tolak 4X. Okey, cuba kamu buat yang ni. Yang ni eh. Bagus, Farouk. Cekap. Cekap dah amanah. Okay, kita tunggu kawan-kawan lain dulu. Kawan-kawan lain sekejap eh. Farouk eh. Kawan-kawan lain jawab sekejap. Farouk awak tertinggal kuasa 2 lah, Farouk. Cikgu baru tengok kawan-kawan lain jawab baru kamu soalan ada jawapan kamu ada kurang tepat sikit lah. Mungkin salah tak lupa letak ke apa. Tertinggal eh. Okay. Dapat eh. Okay, bagus. Bagus, bagus. So, senang je tengok. Negatif 5Y. Okay, kamu boleh buat dalam kepala je sebenarnya ni. Okay, negatif 5Y darab dengan 2Y. Negatif darab positif confirm akan jadi negatif kan? Negatif 10Y. Tapi kuasa 2 eh. Jangan lupa Y ni Y darab Y. Okay. Negatif 5Y darab dengan negatif 4X. Jadi positif eh. 20XY. Okay, 20XY. Okey, bagus. Hampir semua dapat betul. Okey. Contoh lain. Contoh lain. Negatif 5B A tambah 3. Sama juga sebenarnya. Okey, kita tengok darab eh. Bila darab, yang ni dengan yang ni. Dan yang ni dengan yang ni lah. Okey. Negatif 5B darab A. Jadi negatif 5BA. BA ke AB? Mana-mana pun boleh. Tapi bolehlah tulis AB lagi cantik kan. Kita guna susunan abjad lah. A dulu baru B, betul tak? Nak tulis BA boleh juga. Nak tulis BA pun boleh. Tak cantik lah. Bar kan. Bar kan. Ha. Cikgu nak tulis AB. Mana-mana pun boleh eh. Okay, so negatif 5B dah 3 dan negatif 15B. Macam tu je.
Okey. Yang biasa, nak cikgu buat lagi satu lagi. Okey, kamu buat yang ni. Kamu buat yang ni, eh. Okey, Farouk dah jawab. Betul tak tu? Betul. Okey, okey, right. Fatin pun dah jawab. Okey, semua dapat betul, eh. Bagus, bagus, bagus. Senang je kan? Macam semua power ni. Semua power tengok ni. Bagus lah. Okey, maksudnya negatif 7Y dah kan? Negatif 14, eh. Negatif 14. X, Y. Betul negatif 21. Y. Okey, darab je lah sebenarnya. Darab je. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Bukan soalan lah. Contoh seterusnya dalam buku teks. Ini ada pecahan sikit, eh. Tapi lebih kurang je sebenarnya. Okey. Jadi pecahan ni dia akan mendarab lah, dengan ni. Jadi dia jadi sini lah. Okey, cikgu buat secara okey, bila ada pecahan ni bila ada pecahan kita bolehlah buat secara apa ni? Step by step sebab takut apa ni kamu confuse. So, okey, negatif 23 ni, kemudian negatif 2/3. Okey. Y dia akan darab dengan 9Y. Okey. Lepas tu tambah dengan okey, negatif 2/3Y. Sama ya, 2/3Y darab dengan negatif 3Z. Okay, alright. Panjang sikit, eh. Tapi sebenarnya kan kalau cikgu tak buat pun, yang kedua ni cikgu boleh buat straight je. Okay, tapi cikgu nak ajar kamu. Jadi cikgu tunjukkan juga. Hmm, okay. Okay, bila macam ni, kamu selesaikan satu-satu lah. Okay, so pastikan negatif-negatif ni betul, eh. Nampak? Negatif darab positif. Okay, negatif darab positif. Okay, tambah. Kurungan negatif darab negatif. Tambah. Negatif darab positif. Okey. Jadi kurungan pertama ni dia akan jadi 2/3. 2/3 darab 9 apa? 2/3 darab 9 adalah 6, eh. Dia akan jadi 6. 6, 6, 6 Y kuasa 2. Jangan lupa Y kuasa 2. Sebab apa? Ada 2 Y kat sini. Y ni darab dengan Y ni. So Y kuasa 2. Okey. Sebabkan dia negatif darab positif, yang dia akan jadi negatif. Okey. Settle, eh. Kurungan pertama. Okey. Kurungan kedua ni dia akan jadi apa? Okay, cikgu maintainkan di dalam kurungan lah, eh. Okey. So yang ni kamu boleh gunakan kalkulator, eh. 2/3 kamu tulis 2/3 darab 3. Yang tu je. 2/3 kan kalkulator kamu boleh buat pecahan kan. 2/3 darab 3. Okey. Okey, jadi ni okey, ni satu. So dia akan jadi 2 lah. Yang ni akan jadi 2. 2 apa? 2 YZ. 2 YZ.
Tapi adakah dia positif atau negatif? Negatif dan negatif. Dia akan jadi positif. Okey? Kurungan terakhir. Negatif 2/3/6. Okey? So, yang ni akan jadi negatif. Dia akan jadi 4 eh. Tapi negatif ke positif? Sebab negatif dah positif, dia akan jadi negatif 4. 4xy. Okey? Okey. So, kita bukakan kurungan dia. So, negatif 6. Y kuasa 2. Okey, positif dengan positif. Bukalah positif. 2YZ. Okey. Positif dengan negatif jadi negatif. Negatif 4xy. Okey eh. Okey. Alright. Dapat eh? Okey, cuba cikgu bagi satu soalan yang lebih sama ni. Kita tengok faham ke tak faham. Cikgu nak tahu kamu faham tak faham, cikgu akan bagi soalan je. Okey. Okey. Cuba kamu buat yang ni. Okey, Akil Iqbal kita tengah buat yang ni okey. Okey, semua orang boleh buat dan juga bagi jawapan di ruangan chat awak. Okey, Danish Haiman dah jawab. Yang lain boleh jawab juga. Okey, Farouk pun dah jawab bagus.
Tapi Farouk ada salah sikit. Farouk, tengok balik Farouk. Ada salah sikit. Sikit je. Sikit je. Ada positif tu yang belakang sekali tu. Betul ke dia positif? Okey, bagus Farouk. Okey, Fatin. Bagus, betul. Betul. Okey, Fatin betul. Okey. Semua Aisyah pun betul. Aisyah baru masuk eh? Okey, alright. Bagus. Alright. Bagus. Semua betul. Semua betul. Okey, bagus. Okey. Walaupun semua betul, cikgu tunjuk juga lah eh. Cikgu tunjuk juga. Sekejap. Okey. Okey eh. So, okey, kalau antara cara nak buat dia kalau katakan kamu kalau boleh buat dalam kepala otak pun senang juga. Tapi kalau macam dah pecahan macam ni, dia kalau kita nak buat secara straight tanpa step tu untuk orang-orang yang baru nak belajar algebra ni dia akan pening lah. So kita boleh asing-asingkan dia lah eh. Buat kurungan nampak? Cikgu ada buat satu kurungan, dua kurungan, tiga kurungan. Okay. So, ada tiga kurungan cikgu buat ni. So, yang ni kita tak negatif 3/5 Y darab dengan 25 Y. Okay, negatif 3/5 Y darab dengan negatif 15 Z. Okay, negatif 3/5 Y darab dengan sekejap, sekejap, 10 X. Okay, so kita selesaikan semua kurungan ni semua. Okay, 5, 5. 5, 3. 5, 2. Okay. So, ini akan jadi negatif 15 Y kuasa 2. Yang ini pula akan jadi negatif lah, negatif. Yang akan jadi positif lah. 9 YZ. Cikgu terus buka kurungan eh. Tak payah. Tak, okay. Cikgu rasa kamu faham kot kan. Okay. Kemudian ini jadi ni akan jadi negatif. Jadi negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Jadi 3 dia akan jadi 6. 6 YX. Okay. Okay. Alright. Bagus. Okay. Satu lagi. Last sebelum kita pergi kepada contoh soalan. Ataupun kita jawab. Cikgu tengok next apa. Oh, okay. Oh, dia terus kembangan untuk yang ni. Okay, tak apa. Kita buat yang ni pula. Dah Hmm, hmm, hmm. Okay.
Okay, last. Sebelum kita pergi kembangan yang lain. Ini lebih kurang ni macam tadi. Okay, cuba kamu buat yang ni. Sebelum kita pergi pada kembangan untuk dua ungkapan. Yang ni masih lagi sebutan dengan ungkapan. Ni masih senang lagi lah. Okay, Danny Syaiman dah jawab. Okay, bagus. Yang lain boleh jawab juga. Cuba juga, cuba. Okay, semua dapat Okay, bagus. Alright, semua betul. Ada yang salah tak? Tak ada yang salah. Bagus. Okay, good. Good job. Okay, macam biasa, kita... Okay, kalau orang yang dah biasa buat, tak perlu buat step 2 pun. Buat dalam... Cikgu tengok pun cikgu tahu. Okay, yang pertama ni akan jadi 7, ni jadi 2, 2 dah jadi negatif 4x plus 2. Okay, cikgu... Kalau kamu dah lama buat, kalau kamu dah selalu bermain dengan matematik, kamu dah tak perlu buat yang step kedua tadi itulah. Terus tengok pun dah tahu. Okay, 7 ni, 2, 4. Okey. Yang ni pula dia akan jadi positif Tengok pun dah tahu negatif dengan negatif jadi positif. 3 jadi ini 6 XY. Okey, lepas tu yang kedua ni 7 dengan 35 ni akan jadi 5, 5 dah 2 jadi negatif 10. 10 XZ. Okey, kalau kamu dah boleh buat macam ni, kira kamu dah mahir lah. Kamu boleh buat benda tu dalam kepala otak kamu sahaja. Tapi kalau kamu tak boleh buat macam ni, terus langkah terus dapat jawapan, kamu boleh buat cara yang tadi itulah. Jangan jangan nak
Jangan kita nak belagak macam kita terror lah. Kalau kita tak terror, kita buat cara tak begitu terror sangat. Kita buat cara yang tu. Nanti kan, bukan apa, takut nanti dalam periksa tersalah. Kita nak cuba buat cara yang apa ni orang panggil cara terror kan. Tak payah buat yang tu. Kalau rasa macam tak yakin, buat je dulu kurungan 3 kurungan ni tadi. Kalau rasa tak yakin, buat je dulu kurungan. Okey. Kurungan ni cikgu guna kurungan jenis kotak pula. Tadi cikgu guna yang jenis macam ni kan, bulat. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okey. Okey, so kalau tak yakin, buatlah satu persatu dulu. Kalau rasa yakin, boleh terus selesaikan tadi macam tadi lah. Okey, ini cikgu bagi ni kalau macam orang yang tak begitu yakin, dia macam kalau dia buat straight, dia macam boleh terkeliru. Okey, boleh cikgu. Cikgu nak tulis, cikgu nak tulis. Jangan bagi cikgu ruang. Bila cikgu tulis, kamu tak nampak kan? Betul tak? Bila cikgu telah menulis, kamu akan tak nampak apa yang cikgu tulis. Okey, dah apa Okey, baris kedua Okey, so jadi boleh kita boleh kamu boleh guna potong-potong, kaedah potong-potong ataupun kamu guna kalkulator lah kalau kamu hafal sifir, kamu boleh potong-potong je. Kalau kamu tak hafal sifir, susah sikit nak buat potong-potong ni. Boleh guna kalkulator je lah Okey. Okey, semua dapat jawapan yang sama. Alright, so kita pergi kepada ungkapan dalam ungkapan. Okey. Okey, yang selama ni kita buat sebutan kembang dengan ungkapan. Okey. Ini sebutan contohnya macam tadi yang kita buat tadi, contoh yang kita buat tadi okey, 3R darab dengan R tolak 2S. Okey, ini kita panggil sebutan ini sebutan. Sebutan ni ada satu je. Ini sebutan. Ini adalah ini ungkapan. Okey? Sebutan ungkapan. Macam dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu kan kita ada ayat perkataan. Okey, ni sebutan ni macam perkataan lah. Contohnya uh, apa ni baju. Okey, baju. Okey? Ataupun baju baju itu cantik. Okey, ini apa? Kalau dalam bahasa Melayu, yang ni kita panggil sebagai perkataan. Ini kita perkataan. Ini adalah perkataan sahaja. Betul tak? Kalau baju adalah perkataan. Baju itu cantik apa? Perkataan ke ayat? Ini apa? Ini dinamakan apa? Ayat. Cikgu dah jadi cikgu bahasa Melayu Ini matematik ke kelas bahasa Melayu ni? Ni ayat. Okey. Sama juga macam algebra. Kalau dia macam 3R ke 2X ke 5Y ke, dia tak satu je. Kita namakan dia sebutan. Kalau katakan dia ada dua sebutan atau lebih, macam R, 2S ni dia dah kira ada dua sebutan. Sebutan satu, sebutan kedua, kita namakan dia sebagai ungkapan. Ungkapan macam ayat lah. Okey, dalam bahasa Melayu macam ayat. Okey, sebutan macam perkataan. Okey, faham Faham? Itu je cikgu nak bagi kamu dapat bezakan apa bila orang cakap sebutan. Sebutan apa?
Ungkapan apa? Okey, kalau kamu ambil DLN, apa ni, dual language, apa ni DLN DLN lah. Yang ungkapan kita panggil dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris apa? Expression. 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 Sebutan kita panggil apa? Cikgu lupa lah. Sebutan. Sebutan cikgu lupa. Cikgu dah lama tak ajar dalam bahasa Inggeris. Dulu cikgu pernah belajar ajar dalam bahasa Inggeris, lupa. Tapi lupa sebutan lah. Cikgu lupa. Tak apalah. Okey, tak apa. Tak penting. Okey, so sekarang ni kita nak ungkapan dengan dadak ungkapan Jadi, sebutan dadak ungkapan. Okey, kita tengok buku teks punya ni. Okey. Okey, X tambah satu darab dengan X tambah 2. Okey, ni senang lah. So, basically ini adalah ungkapan darab dengan ung ungkapan. Sebenarnya pengembangan ni dia adalah proses kita mendarab sebenarnya. Okey, ungkapan darab ungkapan. Macam tadi tu yang kita buat tadi tu macam 2x darab 2x dah y ataupun x tambah 3. Yang ni sebutan, ini adalah sebutan darab ungkapan. Sebutan darab ungkapan. Okey, yang ni tadi yang kita buat tu adalah sebutan dalam ungkapan ni senang sikit. Yang ni ungkapan darab dengan ungkapan. Dia lagi susah sikit lah. Okey. Dapat Dapat okey. So kita nak pergi pada ungkapan dan ungkapan. Cikgu rasa mungkin anda ada di antara kamu kat sekolah dah belajar dah pun. Tapi tak apalah, kita apa yang dah belajar dia macam jadi ulangan lah. Okey. Siapa yang belum belajar dia akan ni jadi benda baru lah. Okey, so dia macam ni. Kita kena buat satu-satu lah. Okey. Mula-mula kamu akan ambil X ni. Dia akan darab dengan X kat sebelah sini. Okey? Okey, X ni dia akan darab dengan ni. X. Okey? Kemudian dia akan darab pula dengan 2. Okey. Okey? Dah selesai tu, barulah kita satu ni pula akan darab X dan satu ni pula akan darab dengan 2. Okey. So jalan dia akan jadi macam ni lah. Okey? Semua ni akan jadi ini semua ni adalah darab tau. Semua ni ada darab, ni akan darab, ni pun akan darab, ini darab, ini pun dia akan darab. So, X darab X. Okey. X darab X. Okey. Kurungkan dia. Ini cara panjang Lagi kalau dah kamu dah mahir tak perlu buat benda ni lah. Ini cikgu tunjuk je. X darab X. Okey. Kemudian X darab 2. Okey, letak kurungan dia. X darab 2. Okey, ini semua positif. Jadi tak ada masalah lah. Kalau ada negatif, kamu kena jaga-jaga sikit lah Jangan salah. Okey, kemudian yang satu pula. Satu darab X. Satu darab X. Okey. Kemudian satu darab dengan 2. Okey. Okey, dapat X darab X tambah X darab 2 tambah satu darab X tambah satu darab 2. So, X darab X jadi X kuasa 2. X darab 2 jadi 2X. Okey. Satu tambah X jadi satu X. Satu X je lah. Okey. Dan satu darab 2 jadi 2. Okey. Okey, mana-mana yang ada X, mana 2X dengan X ni boleh kita selesaikan. Sebab 2X dengan X, dia adalah sebutan yang ada pemboleh ubah yang sama, iaitu X. Dengan X kuasa 2 tak boleh tau. X kuasa 2 tak boleh tambah 2X. Tapi kalau 2X boleh tambah X. Jadi 2 tambah 2, 1 lah. Jadi X kuasa 2
tambah 3x tambah 2. Okey, siapa yang boleh faham? Boleh komen faham atau kalau ada yang tak faham boleh cakap tak faham. Okey, bagus. Okey. Okey, kita buat satu lagi contoh walaupun kamu dah faham. Okey. Cikgu cikgu tunjuk lagi satu contoh. Okey, masih lagi positif, semua positif. Cikgu nak kita buat positif dulu. Tak ada negatif lagi Okey. Okey, tak cikgu tak ada masukkan apa-apa negatif lagi. Jadi kita akan buat yang negatif Kita buat positif je dulu. Sebab nak memudahkan untuk faham dulu. Jadi kita buat yang susah sikit, ada negatif-negatif sikit Okay, sama juga Y dengan Y atau Y dengan 3. Okey, 2 dengan yang ni kamu nak lukis pun boleh. Kalau kamu dah mahir tak perlu lukis benda ni. Ini cikgu nak tunjuk je. Okey, nanti kan sampai ketua kamu buat macam ni tak payahlah kan. Okey. Tak payah, tak perlu sebenarnya tapi ini lebih kepada cikgu nak mengajar. Jadi untuk beginner cikgu buatlah macam ni kan. Kalau cikgu buat benda ni cikgu tak ada pun cikgu takkan lukis-lukis pun macam ni. Okey. Sebab cikgu pernah bila cikgu ajar budak-budak kan dia orang macam dia orang rasa macam wajib kena lukis ni. Sebab cikgu lukis. Tapi sebenarnya tak wajib pun. Ni nak tunjuk je. Tapi kalau kamu untuk peringkat awal ni kamu boleh lukis kalau kamu rasa lukis ni membantu kamu untuk apa ni selesaikan boleh lukis. Tapi bila dah mahir nanti dah tingkatan 4 tak payah lukis nanti. Atau tingkatan 3 ke dah mahir tak perlulah lukis macam ni. Okey. Jangan rasa wajib pula. Tak wajib pun. Okay, jadi dia akan jadi Y kuasa 2 tambah 3Y tambah dengan 2Y tambah dengan 6. Okay. So dia akan jadi Y kuasa 2 tambah 6Y. 6Y pula. 5Y. 3 tambah 2 5Y tambah 6. Okay, so jawapan dia yang ni lah. Okay, boleh boleh. So, boleh kot. Okay. So kalau boleh cuba kamu pula yang buat. Okay. Kamu pula yang buat. Okey, cuba kamu buat yang ni. Faruk, selesaikanlah 5M dengan 2M tu. Jangan biar macam tu. Macam itulah. Jangan biarkan mana yang ada yang sama, kita tak boleh biarkan macam tu. Kita kena selesaikan dia. Okey? Ah. Sampai tahap dia dah tak ada benda yang sama. Macam jawapan awak akhir tu kan, M kuasa 2, 7M dengan 10 tu dah tak ada benda yang sama. Dah tak boleh selesaikan lagi dah. So sampai dia tak boleh tak boleh nak dipendekkan lagi dah. Okey? Okey, bagus. 5 dah 2 apa Dennis? Awak tambah ke apa?
Danish yang tujuh kat belakang tu sekali tu. Bukan tujuh. Okey, Fatin okey. Fatin okey. Okey. Alright. Siapa lagi yang tak jawab ni? Hurin. Hurin tak jawab, Hurin. Aisyah, Sofia. Jangan buat benda lain. Main game ke apa. Belajar, belajar. Okey. Siapa lagi yang tak jawab ni? Jawab. Amal ni jawab. Amin ni jawab. Amin. Okey. Yang lain semua jawab. Aisyah, Sofia. Aisyah, Sofia dah jawab dah. Bagus. Okey. Alright. Macam ni lah. Ini macam lah. Okey. Jap. Danish Faruk. Faruk awak dah betulkan. Faruk. Faruk okey. Bukan Faruk. Danish Aiman. Danish Aiman. Danish Aiman dah betulkan. Bagus. Apa ada 10M tu Danish? Belakang tu 10M. 10 je. Okay. Tengok baik-baik. Okey. Yang kan awak tu salah. 10 Bagus. Yang kan awak salah. Okey. So ni. So dia M. Darab M. Okey. Yang M darab M. Okey. Cikgu lukis Cikgu lukis untuk. Cikgu lukis je. Tapi tak wajib lukis ni. Dia untuk tunjukkan je. Okey. So M dan M. Okey. M dan M. M dan 5. 2 dan M. Okey. Dengan 5, 2 dan 5 lah. Okey. Jadi. Ni yang jadi M kuasa 2. Tambah 5M. Tambah 2M. Tambah 10. Okey. Farouk tadi ada silap sikit. Dia tak selesaikan tapi dia lala. Dia dah insaf. Okey. Bagus. Okey. Tengok Positif 5M. Positif 2M. Ni masih lagi boleh dipendekkan. Selagi boleh dipendekkan, kena pendekkan. Tak boleh biarkan macam ni. Okey? Jadi, positif 5 dengan positif 2M. Jadi, dia akan jadi positif 7M. Positif 7M. So, dia akan jadi M kuasa 2. Positif 7M. Positif 10. Okay, ni baru jawapan yang betul lah. Okay, di mana kita dah pendek, dah tak boleh pendek lagi. Ni dah tak boleh pendek lagi dah. Sebab M kuasa 2 dengan M tak boleh. Dia dah kira tak sama dah. Spesies tak sama. Tak boleh berkumpul bersama. Macam 5M dengan 2M ni, dia masih lagi kira spesies sama. Kononnya 5M ni burung dengan burung. Bolehlah kahwin. Kalau ni dah M kuasa 2 ni dah kira kucing. Mana boleh burung kahwin dengan kucing. Okey. Jadi yang ni 5M dengan M. Okey. Ni masih lagi dia boleh bercampur lah. Boleh kahwin. Okey. Alright. Okey, last. Cuba buat yang ni sebelum kita lepas ni cikgu nak bagi ada negatif pula Bila ada negatif lagi pening sikit. Tapi tak pening sangat. Tapi kita buat yang ada tak ada positif lagi, tak ada negatif lagi. Okey, okey. Cikgu nak cuba kamu buat ni 2x tambah 3. Okey, ni ada 2x So nanti 2x dalam 1x ke tu. Dia tengok tambah dengan. Okey, cuba kamu buat yang ni pula. Cikgu nak tengok siapa yang boleh buat dapat betul. Buat. Okey, bagus. Dennis Shaiman dah jawab. Okey, alright.
Okey, Farouk, bagus. Okey, right. Okey, buat sendiri tak payah, jangan tiru kawan. Cuba tengok dapat tak macam kawan-kawan ni. Okey, so far Danish, Aiman dengan Farouk ni jawapan dia betul Okey, Amani, Darwisha pun betul, bagus. Amani yang tengah tu, kenapa 3? Patutnya 13. Salah mana? Ada salah mana-mana ke? Saya tengok. Ke awak lupa nak tekan butang, lupa nak type, salah type. Salah type eh? Okey, bagus, bagus. Okey, Fatin, okey, bagus Fatin. Alright, bagus, bagus. Okey, siapa lagi? Alright, Hurin. Okey, bagus Hurin. Bagus, bijak, bijak, bijak. Okey, bagus. Alright, so sama juga macam tadi. So 2x darab x. Okey, 2x darab x. Okey, lepas tu 2x darab 5. Cikgu tak lukis lah Tambah 3 darab x. Tambah 3 darab 5 Okey. Sengit cikgu kenapa sengit je ni Okey, sorry, sorry, sorry. 2x plus 2 tambah dengan 10x tambah dengan 3x tambah dengan 15. So, yang ni spesies sama. Okey, bila spesies sama kita boleh selesaikan dia. Okey, so spesies sama ni kita kena selesaikan dia jadi 2x plus 2 tambah dengan 13x tambah dengan 15. Okey Alright. Bagus, semua dapat betul. Okey, so kita cuba buat yang ada negatif sikit Yang ada negatif ni kena berhati-hati sikit takut salah. Okey? Okey, cara nak buat sama je. Cuma sekarang ni dia ada negatif positif ni kena berhati-hati sikit lah. Okey? So, ni dua y ni negatif 5. Okey, so dalam dia jadi 2y. Okey, 2y ni darab dengan y. Tak ada masalah sebab dua-dua pun positif. Okey? Okey, cuma okey 2y darab 3. Okey? Kemudian negatif. Bila dah negatif ni kena berhati-hati sikit lah. Negatif 5 darab y. Tapi dia tak ada susah sangat pun. Cuma kalau tersilap, tu yang menyebabkan salah tu. Okey? Okey. So, kena pastikan positif negatif betul lah Ni 2y kuasa 2. Okey. Tambah dengan 6y. Okey, ni akan jadi negatif 5 darab y, negatif 5y lah. Dia akan jadi negatif 5y. Okey? Okey, ni akan jadi negatif 5 darab y jadi negatif 5y. Jadi buka kurungan jadi negatif lah. Okey? Ini negatif 5 darab 3 jadi negatif 15. Okey, boleh? So, yang ni dia spesies sama. Yang ni positif 6y dengan negatif 5y. Maksudnya positif 6, negatif 5. Maksudnya 6 tolak 5 lah. Dia akan jadi positif y satu. Jadi dia akan jadi macam, dia akan jadi 2y kuasa 2 plus 1y. Tapi kita tak payah tulis 1 lah. Plus y je. Okey, tolak 15.
Tentu je lah. Ha. Tak kisahlah macam mana pun. Negatif, positif ke apa. Mana-mana negatif, positif. Kena buat macam ni lah. Supaya kamu dapat jawapan yang betul lah di akhirnya. Okay? Dah eh. Okay. Ya, jap, jap. Okay, alright. So, kamu cuba buat sendiri. Okay. Okay, cuba buat ini. Okay, bagus. Farouk, Danish, Aiman, betul. Farouk betul. Aisyah Sofia betul. Amani betul. Semua betul. Hurin betul. Okay, bagus. Good job. Okay, kalau semua betul tak payah tunjuk lah eh. Okay. Alright, kita cuba buat yang contoh lain. Okay, ada contoh-contoh lain dalam buku teks ni. So, cikgu kena betul. Okay. So, kalau macam kadang-kadang dia boleh bagi macam terbalik lah. 4 tambah 3R.
Tu sama juga. 4 tambah 3R, 2 tambah R. Selalunya kan, selalunya kan dia tak macam ni kan. Dia boleh, sebenarnya dia boleh je dia tulis macam ni. 3R tambah 4. Sama juga. R tambah 2. Okey. Tulis macam ni pun boleh. Nak tulis macam ni pun boleh. Ni benda sama. Nampak tak? Ni atas dengan bawah ni benda yang sama je sebenarnya. Tapi kadang-kadang soalan boleh je dia nak tulis macam ni. Mana-mana pun boleh. Kita boleh susun ikut suka hati kita. Okey? Tapi soalan dia dalam bentuk macam ni. So, kita akan buat dalam bentuk macam ni. Tapi kita macam biasa juga. 4 darab 2. So, benda yang sama. 4 darab 2 dulu. Okey, tambah dengan 4 darab R. Okey, tambah dengan 3R darab 2. Okey? 3R darab 2. Tambah 3R darab R. Okey. Jadi, dia akan jadi 8 tambah 4R tambah 6R tambah 3R kuasa 2 eh. So yang ni spesies sama. Okey, spesies sama ni kita boleh tambahkan je 6 tambah 4 jadi 10. So dia akan jadi 8 tambah 10R tambah 3R kuasa 2. Okey. Yang ini yang saya jadi okey. Okey. Jadi yang ini kita boleh je nak susun balik. 3R letak yang ada R kuasa 2 dulu tambah 10R tambah 8. Nak tulis macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Ikut suka hati. Tak ada salah dan tak ada betul. Semua dua-dua betul. Okey, kita boleh susun ni. Okey, okey. Ni cikgu buat macam buku eh. So kamu sama je cara dia. So tak perlu kamu keliru ke apa benda. Kamu kena biasakan. Walaupun dia bagi macam terbalik ni. Patutnya 2Y dulu kan selalunya. Tapi dia kadang dia boleh terbalikkan macam ni. So jadi kamu kena buat jugalah. Okey. Okey, cuba kamu buat yang ni. Kadang-kadang soalan boleh muncul dalam macam-macam bentuk. Jadi kamu kena biasakan dengan macam-macam situasi lah. Ni contohnya ini satu situasi di mana dia diterbalikkan lah, diterbalikkan. Tapi betul masih lagi dia tak bersalah lah buat dia buat macam tu.
Okey. Amani dah jawab. Farouk dah jawab. Okey, betul jawapan kedua-dua kawan kita ni. So, yang lain dapat tak jawapan sama macam Amani dengan Farouk. Apa? Okey. Danish Aiman pun dah jawab. Okey, bagus. Ada lain? Ada lagi? Okey, kau tak. Okey, so sama juga cara nak buat dia. Okay, yang masih buat biar buat juga. Kalau siapa yang belum tengah buat tu buat je. Cikgu nak tulis je sini. Okey. Yang lain dapat. Hurin, lain-lain. Hurin, hurin. Sama tak dengan cikgu? Dengan kawan-kawan ni? Hurin, Akil Iqbal, Fatin, Fatin. Amani dah jawab dah. Okey, Amani dah jawab. Asya Sofia, Hurin. Okey, boleh Okey. Yang tak jawab tu macam mana? Dapat ke apa? Ke tak dapat ke tengah buat lagi? Kau tengah buat lagi. Tiga orang je jawab ni. Okey, salin, salin. Okey, kalau tak dapat salin nanti ni nanti kamu buat kat rumah. Tengok balik rekod rakaman. Okey, lagi satu lah Okey, kalau katakan dia ada dua pemboleh ubah Contohnya dua pemboleh ubah mungkin boleh jadi macam ni lah. 3R 3R tambah 4S. Okey, 3R tambah 4S. Dengan R tolak 2S. R tolak 2S. Okey. So, sama juga. Dia akan jadi 3R darab dengan R. Okey, satu kurungan. Okey, tambah dengan 3R darab dengan negatif 2S. Okey, 4S darab dengan R. Cukup ruang pula. Okey, nasib baik. Okey, jadi 4S darab dengan negatif 2R kan? Negatif 2S. Okey, yang ni kamu kena buat hal satu lah. Okey, ni jadi 3R kuasa 2.
Yang ni jadi apa? Negatif 3/26. Sebab apa je cakap negatif? Sebab dia positif dan negatif. Jadi 3/26 negatif 6 RS RS. Okey? Ini yang akan jadi 4S dah R. 4 RS. Okey? Yang ni akan jadi negatif 4 dah 2 8 negatif 8 S kuasa 2. Okey, RS dengan RS dia spesies yang sama negatif 6. Jadi kamu boleh selesaikan dia ni. Negatif 6 positif 4. Jadi berapa? Negatif 2 kan? Betul tak? Negatif 2 RS tolak. Okey, jawapan dia Ni jawapan dia. Okey. Cuba salin. Salin kejap. Salin dan juga fahamkan. Okey. Siapa yang dah faham boleh cakap faham. Okey, boleh Okey. Ada seorang dia cakap faham. Yang ni tak faham ke? Oh, sedihnya. Okey. Okey. Nak tahu faham tak faham? Buat yang ni. Okey. 2Y tolak 5X darab Y tambah 3X. Cubalah. Cuba kembangkan yang ni.
Okey, bagus. Danish Aiman, yang lain boleh pergi. Okey, jawapan Danish Aiman tu betul eh. Yang lain boleh dapat tak macam Aiman, Danish Aiman. Okey. Okey, bagus. Semua dapat betul. Danish, Aiman, Farouk, Amani, semua jawapan betul eh. Walaupun ada yang tulis XY, ada YX. Okey. Aisyah Sofia bagus. Tapi satu tu tak yang tulis pun tak apa. Oh, tulis XY pun boleh juga eh. Tapi nak tulis satu boleh juga. Tapi pelik sikit lah. Orang tak, selalunya orang tak tulis lah. Satu orang tak tulis. Dia betul tapi macam macam pelik lah. Macam orang panggil orang nama contoh nama awak kat sekolah, nama penuh awak Aisyah Sofia bin something kan, ataupun nama cikgu Zulfadli Ahmad Zulfadli bin Muhammad Ghazali, tapi bila kat tempat kerja orang tak panggil lah penuh nama pun kita kan, kita panggil Zul je. Tapi macam satu XY selalunya orang tak akan tulis satu XY, dia tulis XY je. Itulah. Kalau tulis satu tu boleh juga tapi dia macam pelik lah, siapa sampai apa ni kena ada satu kan, tapi boleh je. Okay, so ni akan jadi dua. Kalau cikgu kan, cikgu memang buat tak, dalam otak je 2y kuasa 2. Ni jadi 3yx tolak 5xy. Okay, jap. 2 darab 3 ni 6. Sorry. Salah. Macam konon lah pro kan. Tapi salah juga. Okay. Betul lah. 2y. 2y kuasa 2. Okay, tambah 6xy tolak 5xy. Tolak 15 X kuasa 2. Okay, kalau dah selalu buat, kita tak perlu ni lah, tak perlu buat step by step lah. Okay, 1xy. Okay, Aisyah Sofia tulis macam ni, tak perlu eh. Boleh tulis buat xy je. Satu tak perlu tulis. Kalau satu tak perlu tulis. Nak tulis boleh tapi macam pelik lah. Dia macam, okay, dah. Alright, lagi satu. Kadang-kadang kita boleh ada macam ni eh. 3y tambah 4 kuasa 2. Apa maksudnya ni? Apa maksud ni? Ni maksudnya adalah 3y tambah 4. Okey? 3y tambah 4. Okey? Bila dia kuasa 2, bila kuasa 2 maksudnya dia darab diri dia sendirilah. Okey? Okey, bila kuasa 2 dia darab diri sendiri. Jadi, bila macam ni, kita buat macam biasa lah eh. So, 3y darab 3y. 3y darab 3y. Okey. Ini cara panjang. Nanti cikgu ajar cara cara singkat ya, cara mudah. Kalau kuasa 2 ni dia ada cara shortcut. Ni cara panjang dulu. Cikgu ajari, cikgu ajar cara shortcut. Mudah aje. Cikgu Y, cikgu Y. Lepas tu tambah. Buat benda sama macam tu. Betul 3Y darab 3Y. Okey. 3Y darab 4. 4 darab 3Y. Okey, jadi ni akan jadi 9Y kuasa 2. Tambah dengan 12Y. Tambah 12Y. Tambah 16. So 9Y kuasa 2 tambah dengan 24 Y tambah 16.
Okey, boleh? Senang Tak susah kan? Kalau kuasa dua bila kuasa dua maksudnya dia darab diri dia sendiri lah. Okey. Kamu pula lah cuba buat. Okey. Kamu buat Okey. Cuba buat yang ni. Okey, alright. Okey.
Sempat tak cikgu nak ajar shortcut? Okey, cikgu nak ajar shortcut sikit ni. Dia ada shortcut tau untuk buat benda ni. Sekejap eh. Okey, dia ada cara panjang, cara pendek. Okey. Cara panjang eh. Cara panjang. Cara panjang inilah 5M tambah 2. Okey, ni cara panjang eh. Cara panjang. Lagi cikgu nak bagi ajar cara shortcut untuk soalan macam ni. Ni cara panjang. Okey, ya, cikgu buat terus eh. 5M darab 5M, 25M. Okey, 5M darab 2, 10M. 2 darab 5, 10M. 2 darab 2, 4 eh. Okey, boleh eh? Cikgu terus buat terus lah. Cikgu tak buat macam step by step teruk sangat lah. Ni kuasa 2 eh. Jangan lupa kuasa 2. Okey. 25 M kuasa 2 tambah dengan 10 tambah 10. 20 M eh. 20 M tambah 4. Okey, shortcut eh. Shortcut. Okey, ada cara shortcut. Yang ni cikgu kena ajar juga. Sebab kalau dalam peperiksaan, cara shortcut ni akan memudahkan kamu untuk nak settlekan kerja ni cepat sikit. Apa yang kamu boleh buat adalah ini. Ini eh. Kamu buat satu kotak. Okey. Kamu buat 3 kotak eh. Ini kuasa 2. Okey, ni kamu buat kuasa 2. Kemudian tambah dengan betul. Betul, ini dia, betul. Kat tengah-tengah ni, dua nampak tak dua ni? Dua ni adalah 2 darab apa-apa yang ada dalam ni. Okey. Okey. Ni kuasa 2. Alamak, tak cukup tempat lah. Ni cikgu padam eh. Cara panjang ni kamu dah tahu kan? Cara shortcut. Jangan tunjuk cara shortcut je ni. Cikgu tak cukup kawasan. Ini nampak tak? Okey. Betul. 2 darab dengan apa yang dalam ni. Kamu salin. Cara shortcut ni. Cikgu memang selalu guna cara shortcut je. Cikgu tak kalau kuasa 2 ni. Okey. Kemudian tambah dengan ada kurungan kuasa 2 juga. Okey, apa yang kamu buat? Nampak tak ada kotak ni, kotak kuasa 2 tambah dengan 2. 2 ni sebenarnya benda ni lah. 2 darab kotak dan ada kotak kuasa 2. Okey, nanti bila kamu dah mahir, tak perlulah buat kotak-kotak ni cikgu, sebab cikgu nak tunjuk je. Okey, so sekarang ni apa yang kamu buat adalah kamu masukkan. Okey, sekarang ni nampak tak yang ni? Okey, yang ini kamu masukkan di dalam kotak ni. Okey, 5M ni kamu masuk dalam kotak pertama ni. Okey, nombor 2 ni pun bukan nombor 2. Positif 2. Kamu kena ambil positif sekali. Masukkan dalam kotak yang ni. Okey? Dan yang ini 5M dengan 2 ni pun kalau masuk sini dia jadi sini. Dia jadi jap. Kotak ni pun tak okey kau. Okey? Jap. Okey, kotak ni kena kena bahagikan macam ni. Jap Dia ni. Dia kotak ni dia jadi ni. Sorry. Okey, dia ni. Kamu buat macam ni, buat macam ni. Dah, nampak? Kotak kuasa 2, 2 darab kotak tambah kotak. Okey. So sekarang ni kotak 5M ni kamu letak kat sini. Okey, dan dia ada 2 tempat. Satu kamu masuk kat sini, satu lagi kamu kena masukkan 5M ni kat sini. 2 ni pun masukkan 2 tempat, sini dengan sini. Nampak? Okey. So sini akan jadi um,
5M ini akan jadi 2. Sebab dia positif positif 2. Positif 2 Okey, kemudian yang ni masuk positif 2 lah. Kalau negatif kena masuk negatif Okey. So kamu boleh teruskan. Okey, 5M kuasa 2 apa? 5M kuasa 2 akan jadi 25M kuasa 2, betul tak? 2 darab 5 10. 10 darab 2 20. 20M. Tambah dengan 2 kuasa 2 4. Dah, shortcut. Ni cara shortcut cara dia shortcut. Okey? Okey, kita cuba lagi. Boleh, boleh dah salin tak? Sama tak dengan jawapan kamu? Sama kan dengan jawapan kamu kan? Okey. Okey, kita cuba lagi Last. Okey, sebelum kita nak habiskan. Okey, 2x tambah 3. Okey, kita buat yang ada negatif lah Okey, cuba kamu buat yang ni cara panjang, okey? Kemudian buat dengan cara pendek, cara shortcut. Dapat sama tak? Okey. So yang ni kamu buat dengan cara dua lama lah. 2x tolak 3. 2x tolak 3. Okey. Yang ni pula kamu gunakan cara shortcut. Okey. Okey. Okey, ni cara panjang, ni cara shortcut Ni shortcut. Ni shortcut. Ni cara cara biasa biasa ni biasa biasa. Kenapa kena ajar belajar cara shortcut ni? Sebab nanti kan dalam periksa dia bantu kamu untuk buat kerja cepat sikit lah. Okey? Okey, sebab kita dah masa dah nak tamat dekat ni, cikgu tunjukkan terus lah Ini akan jadi 4x kuasa 2. Kita dah habis masa dah ni. Negatif 2, 2 tolak negatif 6. Okey? Negatif 6x. Negatif 9. Okey, kamu tengok jawapan dia. Okey, cikgu gunakan cara shortcut pula. Tengok sama tak jawapan dia? Okey, so 2x ni kita masuk sini. Okey, 2x kuasa 2. Keseluruhan benda 2x kuasa 2. Lepas tu 2x ni masuk sini juga. Okey, so 2x ni, 2x ni dimasuk dua tempat lah. Satu kotak sini dengan kotak sini lah Lepas tu yang negatif 3. Sini satu. Sini satu. Okey, negatif 3 jangan lupa Okey, so yang ni 2x kuasa 2 akan jadi 4x kuasa 2. Okey, sebab dia 2x kuasa 2 sama dengan 2x kuasa 2 adalah 2x dah 2x Jadi 4x kuasa 2 lah. Okey, 2 darab 2x darab negatif 3.
Okey, 2 dah 2 2 dah 2x 4x. 4x dah negatif 3 jadi negatif 12x. Negatif 3 kuasa 2 adalah 9. Sama je jawapan dia. Cuma yang ni lagi cepat sikit lah. Okey, itu saja untuk ni sebab cikgu tengok tak banyak yang buat, mungkin tak sempat lah. Hari ni kita pun dah habis masa dah. Jadi nanti next week kita cuba balik buat yang ni. Eh. So, itu sajalah untuk kali ni. Nanti kita jumpa lagi next week. Okey, Assalamualaikum.